Assalamualaikum hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zaida nak share resepi rendang kari darat. Mula sekali kita perlu kisar bawang besar, bawang putih, buah keras, halia dan lengkuas bersama dengan lada kering. Kisar dengan sedikit air. Kita masukkan daging yang telah kita cuci bersih, masukkan ke dalam tunduk. Masukkan bahan-bahan yang kita dah kisar. Masukkan serai yang dah diketuk bersama dengan rempah kari. Rempah kari ni Kak Zaida dah bancuh dengan air. Masukkan ketiga-tiga rempah iaitu ketumbar, jintan manis dan jintan putih. Kita masukkan air yang kita dah campur bersama dengan bahan-bahan kisar tadi, dan kita masukkan santan. Masukkan sedikit minyak. Kalau perempuan guna santan fresh, kita tak perlu letak minyak. Kalau guna santan kotak, dan kita baru tambahkan sedikit minyak. Okey, kita akan bukakan apinya dan kita masak sehingga dia pekat dan dagingnya empuk. Okay, kita biarkan di belanga ataupun di kuali ataupun di periuk sehingga dia jadi seakan-akan rupa rendang. So maksudnya lebih kurang dalam 2 jam hingga 2 jam setengah. Depends on you punya daging. Okay, so kita buka api yang sederhana dan kita biarkan dia masak dengan sendirinya. Okay, nanti kita tambahkan garam dan sedikit gula merah. Bila dia dah mula pekat, so kita masukkan asam keping, gula kambung atau gula merah, masukkan garam, dan kerisik. Kita tunggu sampai dia masak. Okey, rendang kita dah pun siap untuk dihidangkan. So inilah rupa rendangnya. Alhamdulillah dah pun siap resepi kita hari ini, iaitu rendang kari darat. Bolehlah perempuan cuba untuk hari raya nanti. So untuk perempuan di luar sana, selamat mencuba.